Pernahkah anda bertanya dalam sujud yang panjang, "Ya Allah, sudah berapa lama aku meminta, tapi kenapa jawapannya belum juga tiba?" Anda melihat orang lain dengan mudah mendapat apa yang mereka mahu, sedangkan anda masih di sini, berteman air mata yang sama dengan doa yang sama. Rasa lelah itu mula hadir. Rasa seolah-olah suara anda tidak sampai ke langit. Sahabat, video ini bukan untuk menambah bebanmu, tapi untuk memberitahu kamu sesuatu yang mungkin selama ini matamu tidak nampak. Tahu tak, kadangkala Allah tidak memberi apa yang kita minta, bukan kerana Dia tidak mendengar, tapi kerana Dia sedang melindungi kita. Ibarat seorang ibu yang tidak memberikan pisau kepada anaknya yang merayu mahu bermain. Ibu itu bukan kejam, tapi ibu itu sangat sayang. Allah itu Al-Alim yang Maha Mengetahui. Dia nampak masa depan yang kita tidak nampak. Mungkin apa yang anda minta itu akan menjauhkan anda darinya, atau mungkin ia akan menghancurkan kebahagiaan anda nanti. Allah menahan sesuatu yang baik di mata kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik di matanya. Lalu bagaimana untuk kita terus bertahan? Ubahlah fokusmu. Jangan hanya fokus pada apa yang kamu minta, tapi fokuslah kepada siapa kamu meminta. Bila kita terlalu fokus pada hasil doa, kita akan mudah kecewa. Tapi bila kita fokus pada hubungan kita dengan Allah, kita akan rasa tenang walaupun jawapan itu belum tiba. Allah tidak pernah mengabaikan doa yang ikhlas. Setiap amin yang kamu ucapkan sedang disimpan sebagai pahala atau sedang digunakan untuk menghalang musibah yang sepatutnya menimpamu hari ini. Percayalah, saat Allah meminta anda menunggu, Dia sedang menyediakan hadiah yang lebih besar. Jangan biarkan syaitan membisikkan rasa putus asa. Teruskanlah mengetuk pintu langit, kerana saat pintu itu terbuka nanti, anda akan menangis syukur dan menyedari rupa-rupanya pilihan Allah itu jauh lebih indah daripada apa yang anda rancangkan dahulu. Semoga anda diberikan kekuatan untuk terus bersabar. Terima kasih kerana menonton. Wassalamualaikum.